Oh ni, ini mahal. Okey, kembali kita dalam Kubian TV. Jangan lupa follow, subscribe, share dan like. Jadi, kita nak dengarkan lagu AJL ke-40, lagu daripada Marsha yang memenangi vokal terbaik. Jadi, kita nak dengarkan. Let's go! Jadi untuk lagu Marsha pada kali ni, dia memang fokus nak target vokal lah. Jadi memang dia punya kompos dekat bahagian nyanyian tu memang kali ni dia all out lah. Dia tak ada nak buat persembahan yang beria. Vokal dia pun main dengan emosi. Apa yang telah terjadi tidak lagi berhenti padaku. Cinta hadir sekadar mimpi terburuk, tak siapa yang mendengar suaraku. Lagu ni OST drama tu kan? Syamno kan? Coba berani diri, namun tidak cantik dia ada punya lighting, fokus. Dia just nyanyi. Bayang-bayangku menghantuiku di ruang yang ada cahaya. Takkan mudah, lambat sudah, bagai parut di luka. Salahkan aku, bukan ini yang aku pinta. Aku hanya manusia, hanya seorang pendosa. Mantap. Memang dia kontrol kau-kau lah. Aku coba berani diri, namun tidak siapa mendengar. Okay, chorus dia. Dia tarik sedap ni. Menghantuiku di ruang yang ada cahaya. Takkan mudah, lambat sudah, bagai parut di luka. Salahkan aku, bukan ini yang aku. Lagu ni memang vokal dia main dengan emosi lah. Sebab tu dia rasa boleh menang lah untuk kali ni. Dia dapat rasa macam mana dia nyanyi. Lampu ni memang cantik gila dia bagi. Barangku dengan diriku sendiri, aku tertewas dengan bisikan. Oh ni, ini mahal. Padu. Perfect lah siut lagu dia punya suara. Kalau orang cakap dia tak layak menang vokal terbaik, aku tak faham lah. Diorang tak faham AJL lah. Padu. Okey. Jadi lagu daripada Marsha tadi memang kita nampak dia memang tak ada over lah. Cuma dia memang nak fokus dekat dia punya suara, sebab lagu ni memang tak cukup kuat lah. Aku rasa tak cukup kuat lah bagi aku untuk menang AJL kan. Tapi dari segi nyanyian tu dia boleh fokus untuk dia bagi emosi lah. Sebab lagu ni kan dia daripada drama yang agak
kontroversi jugalah kan. Okey, jadi bila dia nyanyi tu bermain dengan emosi dia bagi. Jadi lagu tu kau dapat rasa tau dia punya suara, emosi yang dia nak bagi lah. Sama dia chorus di ujung tu kan. Mahal lah. Okey. Jadi kalau orang cakap tak layak, aku pun tak tahulah kan. Lagi satu sebab kelebihan dia lah, bukanlah nak gender bias ke apa ke kan. Tapi kalau perempuan ni ada keistimewaan lebih sikit lah kalau kat vokal ni kan. Sebab tu ada penyanyi-penyanyi lelaki yang vokal power, kita dah tengok power. Tapi dari segi nak bagi emosi tu macam tak tahu lah cakap. Kau suara dah padu, lagu dah sedap. Tapi kenapa macam tak tahu lah. Aku tak tahu, aku tak faham. Pandai-pandai lah korang nak nilai macam mana kan, lantak korang lah. Aku pun kisah pula aku. Jadi, apa pandangan korang dengan lagu daripada Masha, Tangisan Seorang Pendosa? Jangan lupa komen kat bawah ni. Okay?